Pernah tak anda perasan ada tumpuk halus kadang-kadang berkeruping macam peta pada kulit? Warnanya pula pelbagai, ada putih, coklat dan kadang-kadang kemerahan di belakang, dada atau muka. Kalau ya, besar kemungkinan itu adalah panau. Hai, saya Dr. Syabila dari HESA Klinik. Kebanyakan pesakit datang ke klinik mengadu dengan rasa kurang yakin. Nak pergi berenang atau melakukan aktiviti air jadi segan. Paling risau sebab kulit nampak kotor dan tidak bermaya. Sebenarnya, panau berpunca daripada pembiakan yeast yang digelar Malassezia furfur. Untuk atasi masalah ni, pertama kali kita kena kawal kelembapan kulit. Jangan biarkan peluh terperangkap terlalu lama. Seterusnya, penggunaan ubat sapu ataupun ubat makan untuk menghalang daripada pembiakan yeast tersebut daripada terus merebak. Hasilnya, dalam masa 2 minggu, keruping dan gatal biasanya akan hilang. Namun, anda perlu sabar. Untuk tumpuk itu kembali kepada warna asal, biasanya ia memerlukan antara 3 hingga 6 bulan bergantung kepada jenis kulit anda. Jangan biarkan panau mengganggu kehidupan anda. Kalau nak kulit sihat dan sekata, jom datang ke HESA Klinik untuk dapatkan konsultasi dan rawatan yang tepat.